Yang dekat jalan stadium tu. Aku rasa zaman dulu aku kecil-kecil lah. Pok aku pi bawa aku berenang kat situ. Aku pun mandi. Lepas tu aku mandi ni dekat sebelah. Ada budak ni. Mandi juga. Itu tak apalah. Aku pun kan diving masuk dalam. Timbul diving lagi masuk dalam. Dalam ni aku dive ni. Lepas tu tiba-tiba kan hantar tak dekat atas lantai kolam yang aku dive tu. Aku nampak macam kan ada ketui-ketui. Oh, ketui. Ada kat 2-3 ketui. Tak besar, kecil je. Ada besar-besar macam yang suku ibu jari ni. Aku pun kan macam, kita budak-budak. Kita curiosity tau. Ha, bang? Hetal dah? Ha? Buatlah. Nak habis dah? Pak kereta kat sana jalan pi. Nabi boleh walk kat situ satu round berapa? Lepas tu tak apalah. Saatnya tengoklah cerita aku nak cerita ni. Aku pun tengoklah ketui tu. Apalah ketui tu kata. Aku pun kan berenang masuk dalam ketui tu. Bayangkanlah aku berenang ni. Masuk dive. Berenang. Aku masuk kat dalam kan. Aku ambil ketui tu. Aku ambil satu je. Lepas tu aku ambil ketui tu. Aku tengok ketui tu warna koko. Kata apa dia ni? Tu aku tekan macam lembik-lembik. Aku tu kurang ajar dah je. Ketui tu taik. Ketui taik. Rasa siapa perok kat sini? Taik dia boleh meredak masuk dalam kolam, duduk kat atas lantai tu. Celaka kata. Anak Cina tu berok. Rupanya kurang ajar kata. Aku ingat ketui apa? Kau biji guli ke apa? Ketui taik. Hek tu kan nyoh. Aku keluar dari kolam tu, aku muntah. Aku muntah biru, hijau, biji remiah mak. Ha, ambil ha. Aku muntah dah je.